Raja Joyi dengan jam sakti. Di sebuah kerajaan yang aman dan indah, tinggal seorang raja muda yang bernama Raja Joyi. Raja Joyi seorang yang baik hati, tetapi dia mempunyai satu tabiat buruk. Dia sangat suka bermain sehingga selalu lupa untuk menjalankan tugasnya sebagai raja. Bilik baginda sentiasa penuh dengan mainan yang bersepah-sepah di atas lantai. Pada suatu pagi, seekor burung hantu yang bijak bernama Arif datang melawat ke istana. Arif membawa sesuatu yang istimewa di dalam sebuah kotak baldu. "Tuanku," kata Arif, "beta membawa sebuah jam sakti untuk membantu tuanku menghargai masa." Arif menunjukkan sebuah jam poket emas yang sangat cantik dan berkilauan. Raja Joyi mengambil jam itu dengan perasaan teruja. Arif menjelaskan bahawa jam itu boleh memberhentikan masa jika punat di atasnya ditekan. Tanpa berfikir panjang, Raja Joyi menekan punat merah pada jam itu. Tik, bunyi jam itu berhenti berdetik secara tiba-tiba. Tiba-tiba, segalanya di dalam istana berhenti bergerak. Burung-burung yang sedang terbang di luar jendela kaku di udara. Air yang mengalir dari pancuran kolam juga berhenti seperti ais yang tergantung. Raja Joyi melompat kegembiraan. "Hurra! Sekarang beta boleh bermain sepanjang hari tanpa gangguan," sorak baginda. Raja Joyi berlari ke dapur istana. Baginda melihat tukang masak sedang kaku semasa mahu menghias kek yang besar. Raja Joyi mengambil sedikit krim kek itu dengan jarinya lalu memakannya. Baginda ketawa kerana berasa sangat seronok dapat melakukan apa sahaja yang disukainya. Namun, selepas beberapa jam bermain, Raja Joyi mula merasa pelik. Baginda berjalan ke halaman istana dan melihat seekor kucing kecil yang comel. Kucing itu sedang melompat untuk menangkap rama-rama, tetapi ia tersangkut kaku di udara. Kucing itu kelihatan sangat tidak selesa dan ketakutan. Raja Joyi sedar bahawa dunia menjadi sunyi tanpa pergerakan. Baginda melihat bunga-bunga di taman yang tidak lagi bergoyang ditiup angin. Baginda juga merindui suara ketawa rakyatnya. "Bermain sendirian dalam dunia yang kaku ini rupanya tidak menyeronokkan," bisik Raja Joyi dengan nada yang sedih. Tiba-tiba, Arif muncul semula. Walaupun masa berhenti, Arif masih boleh bergerak kerana dia adalah penjaga jam itu. "Mengapa tuanku kelihatan sedih?" tanya Arif dengan lembut. Raja Joyi memandang Arif dan berkata, "Beta mahu masa bergerak semula. Beta sedar bahawa setiap saat itu sangat berharga." Arif tersenyum lalu menyuruh Raja Joyi menekan punat jam itu sekali lagi. Raja Joyi menekan punat itu dengan cermat. Tik-tok, tik-tok. Jam itu mula berdetik semula. Tiba-tiba, kucing tadi selamat mendarat di atas rumput dan air pancuran kembali memercik dengan merdu. Sejak hari itu, Raja Joyi menjadi seorang raja yang sangat rajin. Baginda menyimpan jam sakti itu di dalam kotak dan belajar menyusun jadual hariannya. Baginda memperuntukkan masa untuk bekerja, menolong rakyat dan juga waktu untuk bermain. Kerajaan itu menjadi lebih makmur kerana rajanya menghargai setiap detik yang ada.